Di seluruh pelosok bumi, ada tempat-tempat yang begitu luar biasa sehingga manusia tak mampu menciptanya walaupun dengan teknologi paling canggih. Dari hutan hujan terbesar dunia, sehinggalah ke air terjun gergasi dan sungai yang mengalir jauh di bawah tanah, semuanya terbentuk secara semula jadi tanpa sentuhan manusia. Inilah 7 keajaiban semula jadi dunia, senarai rasmi yang dipilih melalui undian global oleh New 7 Wonders. Setiap satu daripadanya menyimpan misteri, keunikan dan keindahan yang membuatkan jutaan pelancong dari seluruh dunia datang untuk melihat sendiri ciptaan alam yang hampir mustahil ini. Jadi, jom kita terus ke satu persatu. Inilah 7 keajaiban semula jadi dunia yang benar-benar layak digelar keajaiban bumi. Table Mountain, Afrika Selatan. Kita mulakan senarai dengan sebuah keajaiban alam yang menjadi simbol kebanggaan Cape Town, Table Mountain. Gunung ini terkenal kerana bentuk puncaknya yang unik, iaitu rata seperti meja, menjadikannya salah satu formasi geologi paling dikenali di dunia. Puncaknya yang luas terbentuk hasil hakisan selama ratusan juta tahun, menyebabkan bahagian atas gunung menjadi datar, seolah-olah dipotong dengan pisau gergasi. Dari jauh, ia tampak seperti sebuah meja gergasi yang menjulang setinggi lebih 1000 meter. Apa yang menarik, Table Mountain mempunyai biodiversiti ekstrim, lebih daripada 1,500 spesies tumbuhan hidup di kawasan ini, menjadikannya antara hotspot biodiversiti paling padat di muka bumi. Bila angin laut bertiup, awan akan menyelimuti puncaknya, menghasilkan fenomena dipanggil tabler clouds, seolah-olah gunung itu ditutup kain putih. Itulah sebabnya Table Mountain dipilih sebagai salah satu daripada 7 keajaiban semula jadi dunia. Puerto Princesa Underground River, Filipina. Terletak di Pulau Palawan, Filipina, Puerto Princesa Underground River adalah salah satu keajaiban alam yang paling luar biasa di dunia. Bayangkan sebuah sungai panjang yang mengalir terus di bawah tanah, menembusi gua batu kapur sepanjang lebih 8 km. Itulah keunikan sungai ini. Apa yang menjadikannya benar-benar menakjubkan ialah hakikat bahawa sebahagian besar sungai ini boleh dilayari dengan bot. Pelawat akan memasuki mulut gua yang gelap, kemudian menyusuri air yang tenang ditemani keindahan formasi stalaktit dan stalagmit yang terbentuk selama berjuta-juta tahun. Setiap ruang dalam gua itu seperti berada dalam dunia lain, sejuk, sunyi, dan penuh gema misteri. Keunikan geologi, keindahan luar biasa, serta pengalaman eksplorasi yang jarang wujud di mana-mana tempat lain menjadikan Puerto Princesa Underground River layak berada dalam senarai 7 keajaiban semula jadi dunia. Komodo Island, Indonesia. Pulau Komodo, sebahagian daripada Kepulauan Nusa Tenggara, adalah satu-satunya tempat di dunia yang menjadi rumah kepada pemangsa purba yang masih hidup hingga hari ini, Komodo, atau lebih dikenali sebagai Komodo Dragon. Inilah sebab utama pulau ini dipilih sebagai salah satu keajaiban semula jadi dunia. Komodo bukan sekadar biawak biasa. Ia boleh membesar sehingga 3 meter panjang, mempunyai gigitan berbisa, dan mampu mengejar mangsa dengan kelajuan mengejutkan. Melihatnya berkeliaran secara liar di pulau Komodo memberikan pengalaman seolah-olah kembali ke zaman dinosaur. Namun, pulau ini bukan hanya tentang reptilia legenda itu. Komodo Island menawarkan landskap semula jadi yang menakjubkan, dari bukit-bukit kering berwarna keemasan, hingga ke pantai pasir merah jambu terkenal, Pink Beach, yang jarang ditemui di dunia. Air lautnya yang jernih menjadikannya syurga untuk aktiviti snorkeling dan selaman. Korea Selatan. Jeju Island bukan sekadar destinasi percutian, ia adalah sebuah pulau gunung berapi yang menyimpan salah satu landskap geologi paling unik di dunia. Terletak di selatan semenanjung Korea, pulau ini terbentuk sepenuhnya daripada letusan gunung berapi purba, dan di sinilah keajaibannya bermula. Di tengah-tengah pulau, berdiri megah Halasan, gunung berapi setinggi 1947 meter, yang juga merupakan puncak tertinggi di Korea Selatan. Gunung berapi ini dikelilingi hutan tebal, kawah purba, dan laluan pendakian yang menawarkan pemandangan menakjubkan dari puncak hingga ke kaki gunung. Salah satu tarikan paling luar biasa di Jeju ialah Jeju Lava Tubes, rangkaian terowong bawah tanah yang terbentuk daripada aliran lava ribuan tahun dahulu. Sistem terowong ini dianggap antara yang terbaik dan terpelihara di dunia. Formasi batuan di dalamnya kelihatan seolah-olah hasil tangan manusia, walau semuanya terbentuk secara semula jadi. Iguazu Falls, Argentina dan Brazil. Iguazu Falls bukan sekadar air terjun biasa, yang adalah salah satu air terjun terbesar, terkuat dan paling mengagumkan di muka bumi.
Terletak di sempadan Argentina dan Brazil, Iguazu terdiri daripada kira-kira 275 air terjun yang bersambung antara satu sama lain, membentuk dinding air gergasi sejauh hampir 3 kilometer. Bunyi deruman airnya sahaja sudah cukup membuatkan sesiapa yang berdiri berdekatan terasa kecil. Salah satu bahagian paling terkenal ialah Devil's Throat, sebuah jurang berbentuk U sedalam lebih 80 meter, tempat aliran air jatuh dengan kekuatan luar biasa, mencipta asap wap air yang boleh dilihat dari jauh. Apa yang membuatkan Iguazu benar-benar menakjubkan ialah gabungan kuasa alam dan keindahan hutan tropika yang mengelilinginya. Pelangi sering muncul akibat semburan air yang terpantul cahaya matahari, menjadikan pemandangan di sini seolah-olah keluar dari filem fantasi. Dengan skala, suara dan kecantikannya yang menggetarkan jiwa, tidak hairanlah Iguazu Falls dipilih sebagai salah satu keajaiban semula jadi dunia, sebuah tempat yang membuatkan manusia sedar betapa hebatnya ciptaan alam. Halong Bay, Vietnam. Halong Bay adalah salah satu pemandangan paling ikonik di Asia Tenggara. Terletak di Teluk Tonkin, Vietnam, Halong Bay terdiri daripada kira-kira 1,600 pulau dan batu kapur yang menjulang tinggi daripada Laut Hijau Zamrud. Formasi batu kapur ini telah terbentuk selama berjuta-juta tahun akibat hakisan dan aktiviti geologi semula jadi, mencipta landskap yang seolah-olah dari dunia fantasi. Bayangkan pelawat menaiki bot, mengelilingi pulau-pulau kecil yang berbentuk unik, ada yang menyerupai naga, gajah, atau bahkan topi raksasa, sambil melalui gua-gua yang misteri dan teluk-teluk tersembunyi. Kawasan ini juga kaya dengan biodiversiti marine, termasuk ikan tropika, moluska, dan terumbu karang yang memukau. Keindahan Halong Bay bukan sahaja pada struktur batu kapurnya, tetapi juga perpaduan sempurna antara laut, pulau, dan langit, menjadikannya destinasi impian bagi juru gambar, pengembara, dan sesiapa sahaja yang ingin merasai ketenangan semula jadi. Tidak hairanlah ia tersenarai sebagai salah satu 7 keajaiban semula jadi dunia. Amazon Rainforest dan River, Amerika Selatan. Di puncak senarai 7 keajaiban semula jadi dunia, kita jumpa Amazon Rainforest dan Sungai Amazon, hutan hujan tropika terbesar di dunia. Ia meliputi sekitar 5.5 juta kilometer persegi, merentasi 9 negara di Amerika Selatan, dengan Brazil menjadi negara yang paling dominan. Amazon bukan sekadar hutan biasa. Ia adalah paru-paru bumi, menghasilkan kira-kira 20% oksigen dunia dan menyokong biodiversiti yang luar biasa. Di sinilah terdapat lebih daripada 40,000 spesies tumbuhan, 2,200 spesies haiwan, dan ratusan spesies burung dan ikan yang unik, sebahagiannya hanya wujud di Amazon. Sungai Amazon pula adalah sungai kedua terpanjang di dunia, mengalir lebih 6,400 km dari Andes ke Lautan Atlantik, membawa air yang mencipta ekosistem unik sepanjang laluan. Hutan dan sungai ini bekerja sebagai satu sistem yang saling menyokong. Air dari sungai memberi kehidupan kepada flora dan fauna, manakala tumbuhan hutan membantu mengawal iklim dan kadar karbon global. Tidak hairanlah Amazon Rainforest dan River menjadi keajaiban semula jadi nombor 1 di dunia. Sekian, terima kasih.